Kita ada bincang pasal model sebelum ni. Tapi apa maksud sebenar models ni? Models ni will, would, can, could, shall, should, may, might. Tapi apa sebenarnya yang menentukan sesuatu perkataan tu ialah model? Kalau saya nak define models ialah auxiliary verb without conjugations. Apa maksudnya tu? Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama. Auxiliary verb. Auxiliary verb ialah kata kerja bantuan. Contohnya, kita ada 4 kata kerja bantuan. Be, have, do dengan model. Tapi kenapa be, do, have tak termasuk dalam model? Ini bahagian yang kita kena siasat pas. Bahagian kedua definisi models iaitu conjugations. Conjugations tu macam pelbagai versi of a verb. Kadang-kadang verb ni, kadang-kadang cara verb ditulis bergantung kepada dia punya subjek. Sama ada dia singular atau plural, dan juga dia punya tense. Sama ada dia present tense atau past tense. Auxiliary verb yang lain ada conjugation, tapi models je tak ada. Contohnya macam be ialah kata dasar. Kalau subjek dia ialah I, kita tulis am. Kalau subjek dia singular, kita tulis is atau was. Kalau subjek dia plural, kita tulis are atau were. Kalau present tense, kita cakap am, is atau are. Kalau past tense, kita cakap were atau was. Itu maksud conjugations. Ada banyak versi of that one verb disebabkan dia punya subjek atau tense. Have pun ada conjugations juga. Kalau subjek dia singular, kita pakai has. Kalau dalam past tense, kita pakai had. Kalau dalam bentuk continuous, kita boleh letak ing menjadi having. Do pun ada banyak versi. Ada did, does dengan doing. Tapi macam models, diorang tak ada versi lain. Tak ada conjugations. Tak kisahlah past tense atau present tense, dia punya subjek singular atau plural, bentuk dia macam tu je. Kekal macam tu je. Contohnya, kita tak pernah cakap it might'd help him walaupun past tense. Kita tak tambah ed dekat might. Lepas tu it may rain, salah. Walaupun it ialah singular noun, kita tak letak s dekat may. Couldn't you help me? Salah. Tak pernah wujud perkataan couldn't. He should apologize, tak ada. Walaupun he ialah singular noun, kita tak letak s dekat should. Jadi korang cuba letak apa-apa imbuhan atau s, ed, ing dekat mana-mana models kat sini. Masuk akal ke? Ya, okey. Canning memang perkataan yang wujud, tapi canning ialah merotan. Bukannya boleh. Itu maksud lain. Itu dah perkataan lain dah. And yes, willing memang maksudnya sanggup, tapi itu perkataan lain. Kalau dalam models, kita bercakap pasal akan.